Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Nur Hashimah serta rakan-rakan kumpulan yang saya kasihi. Kami dari kumpulan 2 akan membuat pembentangan projek kami yang bertajuk Pembangunan Laman Web Interaktif bagi topik penjenamaan produk, yang mana ianya merupakan satu pendekatan pembelajaran kendiri untuk subjek RBT tingkatan 5. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya sendiri, Nur Fazilah binti Muhammad, Syifa Nabila binti Zulkifli, Tengku Nur Syahirah binti Tengku Marzuki dan Umi Najwatul Aina Abhar binti Abu Bakar. Isi kandungan pembentangan ini merangkumi pengenalan, kandungan laman web, reka bentuk laman web dan kesimpulan. Saya akan memulakan pembentangan untuk bahagian pengenalan. Pada hari ini, pendidikan tidak lagi berlandaskan kaedah tradisional semata-mata. Teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah membawa transformasi ketara dalam sistem pendidikan global, termasuklah dalam konteks pendidikan dan latihan teknikal dan vocational (TVET). Penggunaan ICT bukan sahaja memperkasakan guru sebagai fasilitator, malah memberikan ruang kepada pelajar untuk meneroka ilmu secara kendiri, fleksibel dan lebih interaktif. Jadi berdasarkan keperluan ini, kumpulan kami telah membangunkan sebuah laman web interaktif yang memberi tumpuan kepada topik penjenamaan produk, iaitu kandungan dalam bab 5, subjek reka bentuk dan teknologi RBT tingkatan 5. Portal ini direka bentuk sebagai satu platform pembelajaran digital yang menggabungkan pelbagai elemen multimedia seperti nota bergrafik, kuis interaktif, animasi dan video pendek yang bertujuan untuk meningkatkan kefahaman pelajar serta menarik minat mereka terhadap topik berkaitan penjenamaan produk. Visi projek ini adalah untuk menjadi sumber pembelajaran utama dalam bidang penjenamaan produk yang menarik, mudah difahami dan sesuai dengan keperluan pelajar sekolah menengah dalam konteks TVET. Misi kami adalah untuk menyediakan bahan pembelajaran selaras dengan kurikulum RBT, menggalakkan pembelajaran aktif melalui pendekatan visual dan interaktif dan juga menerapkan kefahaman tentang kepentingan identiti jenama dalam pemasaran produk reka cipta. Matlamat pembangunan laman web ini adalah untuk menerangkan maksud penjenamaan secara jelas dan sistematik, mengenal pasti elemen-elemen penting dalam penjenamaan produk dan menggalakkan pelajar menghasilkan reka bentuk logo sebagai aplikasi praktikal terhadap konsep yang dipelajari. Dengan itu, saya mengakhiri bahagian pengenalan ini. Seterusnya, saya menjemput rakan kumpulan saya untuk meneruskan pembentangan dengan menghuraikan bahagian isi kandungan laman web ini. Seterusnya, isi kandungan dalam laman web ini untuk belajar tentang penjenamaan produk yang ini menjadi sumber maklumat yang besar dan penting dalam bidang ini, di mana kaedah ini dijangka untuk meningkatkan persekitaran pembelajaran dengan menjadikan lebih inklusif, responsif dan relevan. Selain itu, di dalam buku teks Reka Cipta tingkatan 5 bab 5 tajuk penjenamaan produk ini membincangkan tentang konsep dan elemen penting dalam membina dan menguruskan jenama produk yang produktif. Penjenamaan produk ini terbahagi kepada 4 subtopik, iaitu klasifikasi produk, jenama produk, logo produk dan slogan produk. Pertama adalah klasifikasi produk, terdiri daripada 2 jenis utama, iaitu produk pengguna dan produk keluaran industri. Produk pengguna merujuk kepada barang atau perkhidmatan yang dibeli oleh individu atau isi rumah untuk kegunaan peribadi. Sebagai contoh, telefon pintar, komputer riba, peralatan rumah seperti ketuhar, pengisar makanan. Manakala produk keluaran industri mula merujuk kepada barang atau bahan yang diguna oleh syarikat, kilang atau organisasi dalam proses pengeluaran produk lain ataupun untuk menjalankan operasi harian syarikat. Sebagai contoh,
mesin CNC, robot industri atau bahan mentah seperti kudili, plastik dan getah. Kedua, definisi jenama produk ialah nama, terma, image, identiti atau representasi sesuatu produk bertujuan untuk mudah dikenal pasti dan dikenali oleh pengguna. Jenama boleh direka bentuk dan dipaparkan dalam bentuk tanda, simbol, perkataan, muka taik, logo atau logo taik. Ketiga ialah logo. Logo merupakan elemen grafik yang berfungsi sebagai identiti visual bagi syarikat, organisasi, kelab atau kumpulan. Logo turut mewakili nilai, kepercayaan dan visi bagi sesebuah syarikat, serta boleh dikawal secara sah sebagai tanda perdagangan, nama perdagangan atau tanda pendaftaran. Warna, bentuk dan gaya dalam logo memainkan peranan penting dalam menarik perhatian serta membina reputasi. Keempat ialah slogan. Slogan adalah merupakan unsur penting dalam strategi pemasaran dan periklanan. Slogan ialah ringkasan faedah yang terdapat pada sesuatu produk atau perkhidmatan itu dalam ayat atau ungkapan yang terdiri daripada sejumlah perkataan yang pendek dan ringkas supaya mudah diingati. Slogan akan dapat menarik serta mempengaruhi minat pengguna untuk membeli barangan tersebut. Dan di setiap nota ringkas subtopik di dalam laman web ini terdiri atau memberi pembelajaran dengan menunjukkan ciri-ciri jenama produk, ciri-ciri logo produk, ciri-ciri slogan produk dan juga cara-cara penghasilan untuk produk yang baik. Jori Gestak dalam rancangan visual video ini membantu untuk meningkatkan kesan visual, kesinambungan naratif dan fokus perhatian penonton dengan lebih efektif. Dalam rancangan visual video pembelajaran interaktif, teori ini boleh membantu bagi memudahkan pemahaman maklumat untuk penonton melalui susunan visual yang mudah untuk difahami tanpa memerlukan terlalu banyak teks atau dialog. Papan penceritaan video atau dikenali sebagai storyboard mewakili grafik mengenai cara penghasilan video yang dihasilkan. Rakaman demi rakaman yang terdiri daripada video ini melangkahkan peta ilustrasi yang mewakili setiap rakaman beserta nota penerangan. Seterusnya kita akan meninjau aspek penting dalam pembangunan poster, iaitu pemilihan reka bentuk sebagai bahan bantu mengajar. Reka bentuk media grafik seperti poster bukan sahaja bertujuan untuk menarik perhatian, malah memainkan peranan kritikal dalam memastikan mesej pembelajaran disampaikan dengan berkesan. Apabila mencipta poster, beberapa unsur visual utama perlu diberi perhatian, antaranya warna yang berbeza, titik fokus yang jelas dan susun atur yang seimbang. Pemilihan elemen reka bentuk yang tepat akan membantu pelajar memahami, mengingati dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari secara lebih efektif. Selain itu, poster membolehkan penyampaian maklumat yang kompleks disampaikan secara ringkas dan padat dengan menggunakan prinsip reka bentuk seperti jarak, proximity, persamaan, similarity dan penutupan, closure. Maklumat dapat diatur secara logik dan menghasilkan hubungan yang harmoni antara elemen-elemen penting. Poster yang tertera pada skrin ini merumuskan topik pembelajaran penjenamaan produk melalui reka bentuk yang menekankan beberapa prinsip utama. Yang pertama ialah kontras. Warna terang dan gelap digunakan dengan jelas serta saiz font tajuk utama lebih besar berbanding penerangan. Elemen penting seperti tajuk dan ikon dipaparkan dalam warna menonjol untuk menarik perhatian awal pengguna.
Kedua ialah kedekatan atau proximity. Maklumat yang berkaitan dikumpulkan secara rapat dalam bentuk peta minda. Contohnya tajuk utama bersama subtopik-subtopik yang memudahkan pengguna memahami struktur kandungan secara intuitif. Selain itu, elemen berkaitan seperti kategori produk dan penjelasan diletakkan rapat antara satu kawasan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman pengguna. Ketiga ialah hierarki. Tajuk utama dipaparkan lebih besar dan berkontras tinggi. Diikuti isi kandungan dengan saiz yang lebih kecil supaya laluan visual dari elemen penting ke kurang penting dapat diikuti dengan mudah. Yang keempat, kesatuan dan keharmonian atau juga dikenali sebagai unity and harmony. Poster mengekalkan konsistensi warna, gaya ikon dan jenis font supaya keseluruhan tampak bersatu dan menyenangkan secara visual. Dan yang kelima, tumpuan pandangan atau focal point, satu titik fokus ditonjolkan biasanya pada tajuk utama atau ikon penting melalui saiz, warna dan penempatan strategik agar penonton tertarik terlebih dahulu pada elemen tersebut sebelum meneruskan bacaan. Jadi, dengan mengaplikasikan ciri-ciri ini, poster kami dapat menyampaikan isi pembelajaran dengan jelas, teratur dan menarik, sekaligus memudahkan pelajar untuk menguasai konsep penjenamaan produk secara efektif. Untuk menyokong kefahaman pelajar secara visual, kami telah menghasilkan 4 poster pembelajaran berdasarkan subtopik utama dalam tajuk penjenamaan produk. Subtopik pertama adalah klasifikasi produk. Poster ini menjelaskan perbezaan antara produk pengguna dan produk industri secara ringkas dan visual. Kami menggunakan prinsip figure ground bagi membezakan maklumat utama dengan latar belakang serta proximity untuk menggelempukkan maklumat berkaitan. Susunan kandungan juga mengikuti prinsip RIM supaya pelajar dapat membaca dengan aliran semula jadi dari atas ke bawah. Subtopik yang kedua ialah jenama produk. Poster ini memaparkan jenis-jenis reka bentuk jenama seperti brand name, brand mark dan trade character. Ciri-ciri jenama yang baik seperti mudah disebut, bermakna dan tiada unsur negatif turut ditunjukkan. Kami memilih gaya doodle dan elemen warna neutral supaya poster kelihatan mesra pengguna dan mudah difahami. Seterusnya adalah logo produk. Poster ini memperincikan jenis logo seperti logo huruf, simbol dan gabungan. Ciri-ciri logo seperti ringkas, unik dan sesuai dengan produk disusun menggunakan white space dan alignment yang jelas supaya tidak berserabut. Hierarki visual digunakan bagi membezakan tajuk, isi dan contoh. Akhir sekali, slogan produk. Poster ini menunjukkan perbezaan antara slogan berbentuk hard sell dan institusi. Kami menggunakan progressive rhythm iaitu penomboran dari 1 hingga 5 bagi membantu pelajar memahami langkah penghasilan slogan yang baik. Elemen balance digunakan bagi mengekalkan kestabilan visual dan memberi penekanan pada isi penting. Kesemua poster ini dibina berpandukan prinsip reka bentuk grafik dan berfungsi sebagai bahan bantu mengajar untuk meningkatkan kefahaman pelajar secara visual dan interaktif. Dalam pembangunan laman web pendidikan, terdapat beberapa teori dan juga model penting yang perlu dijayakan panduan untuk memastikan reka bentuk yang efektif dan mesra pengguna. Pertama adalah model reka bentuk pengajaran iaitu AD yang terdiri daripada 5 fasa. Pertama adalah analisis dengan mengenal pasti keperluan pengguna bagi menentukan jenis pembentangan nota subtopik yang sesuai. Seterusnya reka bentuk iaitu menetapkan objektif pengajaran serta pemilihan media yang berkesan. Dalam laman web ini
Antara media yang kami gunakan adalah media grafik, iaitu poster dan juga pembangunan video. Seterusnya adalah pembangunan. Fasa pembangunan menghasilkan bahan khusus yang terstruktur. Dalam laman web ini, kami telah menggunakan peta minda dan juga peta konsep dalam menerangkan setiap subtopik. Bagi fasa seterusnya, iaitu pelaksanaan, antaranya adalah menyediakan latihan interaktif kepada pengguna. Antara aplikasi yang kami gunakan adalah Kahoot, Quizizz dan juga WordWall. Terdapat dua pelaksanaan, iaitu dua kuis yang kami tubuhkan. Pertama adalah bagi setiap subtopik dan yang seterusnya adalah rumusan bagi topik pembelajaran tersebut. Dan bagi fasa terakhir, iaitu penilaian, kami telah gunakan kaedah kuantitatif melalui platform Google Form bagi menilai keberkesanan laman web ini dengan mengumpulkan maklum balas pengguna. Seterusnya, pendekatan gamifikasi digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menarik serta meningkatkan keseluruhan pengalaman pelajaran. Contohnya ialah kuis yang telah kami sediakanlah kepada pengguna. Okey, dari sudut teori pula, kami telah menggabungkan 3 teori utama, iaitu konstruktif, behavior dan juga kognitif. Bagi konstruktivism, pembelajaran melalui pengalaman dan interaksi, oleh itu beberapa pautan seperti Facebook telah kami lampirkan pada bahagian footer bagi mewujudkan interaksi antara pelajar dan juga pembangun aplikasi. Seterusnya adalah behaviorism, penekanan pada pengulangan melalui aktiviti uji minda. Pelajar boleh membuat pengulangan dalam menjawab kuis tersebut bagi menilai tahap peningkatan kefahaman mereka terhadap topik pembelajaran tersebut. Seterusnya adalah teori kognitivism, iaitu menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan maklumat seperti peta minda dan juga peta konsep, serta penggunaan tona warna dan juga teks bagi memberikan fokus kepada pengguna dalam memahami dan juga mengingati maklumat yang mereka telah pelajari. Okey, seterusnya adalah prinsip UDL, iaitu Universal Design for Learning. Ia bertujuan untuk mengubah kaedah pengajaran konvensional kepada persekitaran pembelajaran maya yang inklusif untuk pelbagai jenis keperluan pelajar. Antaranya adalah clarity. Kami telah menyediakan objektif pembelajaran dan juga dokumen rujukan berdasarkan pada DSKP, KSSM. Okey, seterusnya adalah prinsip kurikulum dan instruction. Struktur kandungan yang teratur melalui penubuhan bar navigasi pada bahagian header bagi membantu pengguna untuk memilih bahagian yang mereka kehendaki. Okey, seterusnya adalah assessment melalui penggunaan kuis interaktif. Seterusnya adalah guided notes. Kami telah menyediakan video dan juga nota sokongan yang berkaitan dengan topik pembelajaran tersebut. Seterusnya adalah grafik organizer seperti peta minda dan juga peta konsep. Dan yang terakhir adalah pause procedure, iaitu video induksi untuk memperkenalkan topik tersebut. Pelajar boleh menonton video ini sebelum ataupun ketika mereka mempelajari topik ini. Ia terpulang kepada pelajar bila mereka ingin menontonnya. Okey, akhir sekali adalah teori Gestalt yang digunakan dalam susun atau visual seperti keseimbangan dan simetri. Ia adalah memastikan elemen visual tersusun secara seimbang serta elemen reka bentuk digunakan adalah sama bagi setiap paparan nota subtopik agar adanya kesamaan dan juga keseimbangan dalam reka bentuk tersebut. Dan teori yang seterusnya adalah kedekatan. Contohnya adalah mengkelompokkan item navigasi dan juga kandungan yang berkaitan bersama-sama dalam bentuk page utama ataupun
subtopik. Kesemua elemen ini digabungkan bagi menghasilkan laman web pendidikan yang interaktif, inklusif dan juga berkesan. Ini merupakan paparan utama bagi laman web yang telah kami tubuhkan. Di paparan utama ini terdapat butang navigasi untuk terus ke paparan tentang kami dan juga media pembelajaran iaitu video dan juga poster pembelajaran. Pengguna boleh mengakses media pembelajaran ini mengikut kesesuaian masa mereka iaitu sebelum, semasa ataupun selepas mereka mempelajari topik pembelajaran ini. Di paparan tentang kami, pengguna akan mengetahui tujuan utama pembangunan portal ini termasuk visi, misi dan matlamat kami sebagai pembangun. Untuk kembali ke laman utama, pengguna boleh menekan di butang navigasi ini untuk terus ke paparan utama. Di paparan utama, terdapat poster mengenai rumusan topik pembelajaran ini termasuk juga dengan penerangan dan objektif pembelajaran. Di seksyen yang terakhir, terdapat subtopik pembelajaran. Pengguna boleh tekan butang di bawah gambar ini untuk melihat ringkasan subtopik. Mereka juga boleh klik gambar ini untuk terus ke halaman pembelajaran subtopik. Contohnya, bagi subtopik pertama iaitu klasifikasi produk, kami melampirkan sekali peta minda ataupun peta konsep untuk memudahkan pengguna mengetahui apakah itu klasifikasi produk. Dan seterusnya, kami juga melampirkan sekali video di platform YouTube yang berkaitan dengan subtopik ini. Dan seterusnya adalah pautan ke kuis untuk menguji kefahaman pelajar mengenai subtopik ini. Baiklah, kuis tersebut pelajar boleh mengulanginya untuk menguji kenaikan tahap pemahaman mereka mengenai subtopik ini. Dan seterusnya adalah paparan kuis. Paparan kuis ini berbeza dengan kuis bagi setiap subtopik kerana ini merangkumi keseluruhan topik pembelajaran. Seterusnya, paparan galeri iaitu video dan poster. Di paparan video, pelajar akan melihat video ringkas bagi penerangan elemen penjenamaan produk seperti logo dan juga slogan produk. Dan seterusnya, paparan poster di page gallery. Poster ini disediakan sebagai bahan bantu mengajar untuk membantu pemahaman pelajar secara visual dan juga kreatif. Di sini terdapat 4 poster bagi setiap subtopik pembelajaran dan seterusnya adalah paparan bantuan. Di sini kami akan memperkenalkan barisan pengurusan pembangun aplikasi ini dan seterusnya pautan ke borang soal selidik kepuasan pengguna. Di borang soal selidik ini juga, pelajar boleh memberikan maklum balas, aduan ataupun sebarang cadangan mengenai laman web ini. Di Google Form ini juga, pelajar perlu melengkapkan semua butiran yang terdapat di Google Form ini untuk memudahkan kami sebagai pembangun untuk membantu mereka yang mengalami sebarang masalah. Di sini juga kami akan mengumpulkan data mengenai kepuasan pengguna terhadap reka bentuk website ini bagi mendapatkan maklum balas ataupun cadangan berkenaan dengan penambahbaikan yang perlu kami lakukan. Dan seterusnya ke paparan rujukan pelajar. Di paparan ini terdapat beberapa dokumen yang pelajar boleh akses untuk mengetahui dengan lebih dalam lagi mengenai topik pembelajaran ini. Antaranya adalah nota reka cipta yang dihasilkan oleh
seorang guru di SMK Kubang Krian Kota Baru, iaitu Muhammad Nazri bin Awang. Ini merupakan contoh nota mengenai bab 5. Dan seterusnya adalah kepaparan panduan pengguna, iaitu paparan yang terakhir. Di paparan pengguna ini, pengguna akan mengetahui dengan lebih jelas lagi cara penggunaan laman web ini. Sebagai kesimpulan kepada projek kami, laman web pembelajaran bertemakan penjenamaan produk ini dibangunkan dengan pendekatan yang sistematik dan berfokus. Kami menggunakan model reka bentuk pengajaran ADDIE yang merangkumi fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Setiap fasa membantu kami merancang kandungan yang sesuai dengan keperluan pelajar. Selain itu, teori pembelajaran seperti konstruktivism, behaviorism dan kognitivism diaplikasikan untuk membina pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Dari sudut impak pula, laman web ini menyediakan pelbagai medium pembelajaran seperti nota bergrafik, kuis interaktif dan juga video. Kami juga melihat peningkatan dalam kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar melalui aktiviti kolaboratif dan penggunaan teknologi. Pelajar menjadi lebih kreatif, celik teknologi serta berupaya belajar secara kendiri. Akhir sekali, pendekatan ini sangat sesuai untuk diaplikasikan dalam pembelajaran subjek reka bentuk dan teknologi serta bidang TVET secara umum. Ia memberi ruang kepada pelajar untuk memahami konsep industri secara lebih dekat dan interaktif, sekaligus menjadikan proses pembelajaran lebih relevan dan menyeronokkan. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.